Kalau bukan kelas muzik, kelas apa pula ni? Inilah program Sentuh untuk gitar. Hari tu program gitar Sentuh pertama bermula. Tak terus main lagu. Tak terus kejar bunyi sedap. Kami mula dengan perkara paling asas cara pegang gitar dengan betul. Sebab bila seorang budak pegang gitar dengan yakin, cara dia bermain pun akan yakin. Bunyi mungkin belum cantik, tapi keyakinan sedang dibina. Cikgu tekankan satu perkara penting. Jangan kejar lagu dulu, kejar rasa yakin dengan gitar. Bila tangan dah biasa, bila otot dah ingat, bila telinga dah kenal bunyi, suatu hari nanti, jari akan bergerak sendiri. Tak perlu fikir nota. Tak panik cari chord. Mereka akan mula cari lagu sendiri, explore sendiri, dan belajar berdikari melalui muzik. Apa yang mereka belajar dengan gitar ni sebenarnya lebih besar daripada muzik. Mereka belajar 1. Dengar sebelum bertindak. 2. Bina keyakinan perlahan-lahan. 3. Percaya pada proses. Dan 4. Tak takut buat silap. Kalau benda ni tertanam dalam diri sejak kecil, insya-Allah dalam apa pun yang mereka buat nanti, belajar bercakap, buat keputusan, mereka akan lebih tenang dan yakin. Itulah Sentuh bagi kami. Bukan sekadar ajar gitar, tapi bina asas supaya anak-anak ini tak takut mencuba dan tahu mereka mampu belajar apa sahaja dengan cara yang betul. Doakan, usaha kecil ini menjadi bekal besar untuk masa depan mereka. Kalau anda juga mahu anak anda membesar dengan lebih yakin, lebih berani dan lebih gembira, follow kami. InsyaAllah kami akan buka peluang untuk lebih ramai anak-anak sertai keluarga Sentuh.